Apa kamu semua sedang buat ni? Penghuni segera berhenti dan cuba lari, tapi Cikgu Azhar tahan mereka. Jangan bergerak, saya rapat semuanya. Isyraf, perempuan, masuk bilik disiplin sekarang. Tapi cikgu, dia yang betul dulu. Jangan tiba-tiba saja. Habis, kamu tak apa? Terima kasih kerana berani. Tapi kamu tak perlu takut sebelum seorang diri. Bila dibuli, kamu wajib laporkan. Kami ada untuk bantu. Cikgu Azhar sedang bercakap dengan Angka 330. Ini bukan kali pertama kamu membuat. Ini bukan perkara main-main. Ia boleh hasilkan kehidupan seseorang. Kalian akan dikenakan tindakan tegas dan ibu bapa kalian akan dipanggil. Penghuni sebelum menyesal. Maaf cikgu, kami tak sangka dapat itu. Kalau benar-benar menyesal, kamu tahu apa yang perlu dibuat. Hafiz, kami nak minta maaf. Kami dah fikir balik kami salah. Saya maafkan, tapi kalau jangan buat orang yang macam tu deh. Kami janji. Mereka bersalaman Cikgu Azhar. Tersenyum dan jauh. Sekian, terima kasih.